9 bulan cukup ke untuk kami pelajar pondok ini nak skor SPM? Mustahil, atau kami yang akan buktikan sebaliknya. Dalam masa 9 bulan sahaja, kami memikul cabaran besar menguasai 9 subjek yang sudah lama kami tinggalkan. Hari demi hari, masa berlalu semakin pantas, mendekatkan kami kepada SPM. Dengan usaha yang tidak pernah putus, kami terus berjuang dan melakar kejayaan. Dengan usaha dan doa juga, kami belajar untuk percaya dan menyerahkan selebihnya kepada Allah SWT. Sentiasa bersama sahabat, seiring sehaluan, berjuang dalam satu perjalanan yang sama. Saling menyokong, saling menguatkan, menjadi teman di saat susah dan senang. Di dalam setiap kelas, di sebalik setiap buku dan nota, tersimpan 1001 kegelisahan. Namun, kami tetap kuat, terus melangkah tanpa mengalah, melakar kejayaan demi sebuah impian. Berbekalkan secawan air panas untuk menyegarkan mata, agar terus kuat menempuhi hari-hari perjuangan. Timbunan-timbunan buku yang perlu kami katamkan. Akhirnya, terukirlah senyuman kebahagiaan dan hilang segala penat lelah yang kami serta guru korbankan apabila melihat keputusan yang membanggakan. Dan hari ini, segala pengorbanan itu telah terjawab. Alhamdulillah, lahirlah kami generasi Khalifah Melayu Islam yang bakal meneruskan perjuangan. Semangat membara dari punca ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan menyeru. Saya Syafiq. Saya Akid. Saya Muhaimin. Saya Yusof. Saya Uzai. Saya Mikail. Saya Jamil. Saya Najmi. Saya Alif Farhan. Saya Adam. Saya Nazirul. Saya Khairi. Saya Anas. Saya Faris. Saya Haziq. Saya Imdad. Saya Iman. We are signing off. Thank you, Gifty. Assalamualaikum. See you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Tell you. When I see you again. Pelajar Fast Track Tafiz 2025, Batch ketiga. kami berjaya! Ladies and gentlemen.